Alright, assalamualaikum dan selamat datang ke Kimi Dominic Channel. What? Aduhai. Excuse me. Dah lama aku tak buat trademark aku tu kan. Aduhai. What? Okay. So kali ni, dalam mana yang korang tengok tajuk, aku nak update aku punya Yamaha LC aku. Sebab last aku buat video ni setahun lepas. Aku ingat lagi, aku tengok video aku 2024 bulan 10, 4 hari bulan 10. Sekarang aku rekod ni 21 hari bulan 10. So aku nak buat vlog pasal aku punya LC. Dah setahun dah LC aku ni tak keluar kat channel aku ni. So aku nak update lah. Setiap tahun jangan risau, aku akan update pada pengguna-pengguna LC. Ya, korang akan dapat update baru lah. Alright. So seperti biasa, inilah LC kesayangan korang tu. Korang, kesayangan aku lah. Okay, ini adalah LC aku. Yang kepada siapa-siapa yang baru ke channel aku, ini adalah LC tahun 2017. Aku tak nak panjangkan video, aku just nak update sikit pasal LC aku ni. Dah setahun tak update. 2017 V4. Okay, V4 dan fully standard. Okay, fully standard. Aku tak pernah usik enjin lah. Masa aku tak pernah usik enjin, aku just service macam biasa, tak ada masalah apa semua. Memang tak ada buat untuk racing ke apa. Dan ini memang aku sengaja tak basuh lah. Okay, kenapa aku tak basuh apa semua, aku saja nak nampakkan dia lebih natural, lebih santai, lebih nampak raw. Selalu kalau orang nak review motor kan, aku nak basuh motor aku lah bagi nampak cantik, supaya orang tengok cantik motor aku kan. Aku relax lah, ini aku pakai. So bila aku akan basuh orang dah sebulan ke 2 bulan sekali. Sebab apa aku tak basuh sangat? Sebab motor ni, pada yang follow aku dah tahu, aku memang buat cedok motor ni. Cedok aku rider lah. Okay, ini adalah motor rider aku. Untuk hantar order apa semua, segala bagai, mak nenek semua barang aku hantar, semua pakai motor ni. That's why motor ni aku tengok macam ni je lah rupa dia. Dan for your info, motor ni aku cover set ni, cover set ni memang tak pernah tukar. Sejak aku beli 2017, ini adalah cover set original. Okay, original. Aku tak pernah ubah cover set, aku tak pernah tukar. Senang cerita, aku beli motor ni, inilah dia. Okay, inilah dia cover set motor dia. Keluaran tahun 2017 bulan 10. Bulan 10. Dan sekarang juga bulan 10 aku review. Tahun 2025 dah genap 8 tahun motor ni aku pakai. So setiap bulan 10 InsyaAllah aku akan keluarkan update untuk motor ni, sampailah aku jual motor ni. Kalau aku jual lah, sayang motor ni Sebab ramai je kedai yang offer aku nak beli motor ni tapi aku tolak lah. So sebab motor ni lah membuatkan channel aku ni meletup. Ini pun motor, orang panggil apa, motor cari makan. Motor cari makan. Okay, dan tengok nombor plate ni. Tengok, ini adalah nombor plate original original daripada kedai, tak pernah tukar. Same goes to nombor plate depan. Okay, nombor plate depan ni pun dia punya stiker ni aku tak pernah tukar. Ini memang asal kedai. Kecuali V aku tak tahu macam mana boleh hilang hari tu. Aku rasa aku dah update dah gitu V aku tu. Rasa lama dah, 3-4 tahun lepas dia hilang. So aku tampak yang baru lah. Ni mungkin dah lama juga ni V ni. Yang 8674 apa semua ni, ini semua daripada asal kedai. Tak pernah buka. Cap ni pun memang ini dia. Ini asal dia. Okay, memang tak pernah ubah. So apa lagi yang bukan original ni je lah. Ni kepala ni. Kalau korang follow aku punya vlog, aku pernah ubah kepala ni. Sebab apa? Yang asal dia patah kat sini. Sebab vibrate ke kan, sebab terlampau banyak sangat gerak kan, dia vibrate, dia patah. Sini patah. Okay, sini dia patah. Sini kiri kanan patah. So aku beli baru lah. Dia punya atas ni set kepala je lah. Yang ni semua masih ori. Set kepala je aku tukar. Lever ni semua masih asal. Dia punya total grip ni asal. Side mirror tukar 125Z punya. Yang ori terlampau capang, that's why aku tukar. Nampak 125Z. Aku memang sarankan, nampak, aku memang sarankan siapa-siapa yang pakai LC,
kan. Siapa nak nampak lebih kemas, lebih cantik, lebih menawan, pakai motor 5Z tu, nampak dia nampak lebih mantap. Okey, dan update lagi, motor aku ni rim dah tukar SP. Sebelum ni aku dah tukar, aku dah buat vlog. Tapi okey, ada yang aneh kan. Okey, rim depan SP, belakang ori LC. Okey, sebelum ni aku tak sempat nak update sebab ada satu hari tu, bulan berapa aku tak ingat lah, bulan 2 tahun ni, rim belakang aku yang SP tu dia crack. Dia bengkok. Dia bengkok. Berengkok dan crack. So bila bengkok dan crack, dah membuatkan tayar belakang aku pun pecah. So dah tak boleh pakai. Waktu tu aku on the way rumah ibu aku. So waktu tu subuh lah. Sebelum subuh aku nak datang tu, kira macam sebelum subuh tu aku termasuk lubang. Gelap, jalan gelap. So aku termasuk lubang. So bila aku termasuk lubang, boom, lubang tu agak dalam. So dia crack. So aku tukar lah dengan rim LC. Aku beli second je ni, tak mahal mana pun, aku beli second. So jadilah depan lain belakang lain. So itu je lah update. Lagi satu yang ni, ini aku dah meluat. Dia punya kaki ni, dapat kaki ni asyik-asyik tercabut. Aku pasang baru tercabut, aku pasang baru tercabut. Lalah aku mudah dah, aku malah pasang. Biar macam tu, dah malas dah. Tak tahu aku kenapa. Belah kiri okey, belah kiri tak tercabut, belah kanan tercabut. Aku tak tahu kenapa. Korang boleh komen lah, kenapa boleh tercabut Aku pasang, aku beli baru, cabut, hilang mana entah pergi. Takkan nak letak gam kot, kan? Nak letak gam ke guys, supaya dia betul-betul mati je. Dia melekat mati terus, supaya dia tak ni lah kan. Takkan letak gam kan. So apa lagi aku dah tukar update dalam masa dah 8 tahun aku pakai motor ni. Oh ya, ini aku dah tukar baru hari tu. Aku dah buat vlog. Apa benda yang aku tukar, aku dah buat vlog dah. Saya aku update balik. Nampak dia ni baru. Belah kiri ni baru. Okey, pada ada sekali tu aku keluar Sempang, ada sebiji Alphard. Sebiji Alphard tu dia dekat dengan aku. So dia langgar aku punya ni. Dia langgar aku punya ni. Pop, patah. Yang ni terus patah. Alphard tu dia langgar. Lepas tu dia terus cabut. Dia terus cabut. Tak guna betul. Lepas tu aku tukar berapa puluh ringgit gak kena tepi ni. Itu je lah. Yang ori aku dah, ni dah patah. So aku beli yang ni je. Yang kanan elok lagi lah. Okay, yang kanan masih ori kedai. Exhaust pun ori, tak pernah tukar, tak pernah cabut pun sebenarnya. Jom kita tengok sikit apa jadi exhaust aku ni. Exhaust ini kalau basuh ni aku ingat memang nak. Okay, kenapa aku tak basuh? Aku rasa nantilah aku cerita. Aku just cerita apa yang aku alami sepanjang 8 tahun aku pakai motor ni. Yang lain semua apa lagi cuba ingat balik. Tak ada apa-apa lah. Okey, cover set. Okey, cover set nampak ni ada patah sikit, nampak? Ni ada patah, nampak ni? Nampak? Patah. Ini patah ni bukan sebab jatuh Ini sebab, nampak? Ini sebab dia vibrate. Kau dah lama pakai motor ni, dia vibrate, dia gegar Biasalah motor gegar Kau jalan jauh, jalan dekat, lama-lama cover set tu dia jadi reput, patah. Dia reput jadi patah. So what to do? What to do? Okey, yang lain semua cemerlang. Tak ada masalah motor ni. Enjin pun okey, senyap. Just aku ni jahat sikit lah. Aku tukar minyak hitam sangat lambat Korang jangan ikut cara aku. Aku tukar minyak hitam lambat. Kadang-kadang sebulan, 2 bulan, 3 bulan sekali baru aku tukar. Padahal buat cedok motor ni. Sebab aku rasa enjin aku still okey. Aku rasa macam sedap smooth lagi, lancar. So sebab aku tengok mungkin sebab sebelum aku pakai LC ni, zaman dahulu kala, zaman aku muda-mudi dulu kan, aku pakai motor 2 stroke. So bila aku pakai motor 2 stroke, so aku macam, kau faham lah, motor 2 stroke kan sangat jarang tukar minyak hitam kan. Sekadar tuang tuti minyak hitam, kadang 6 bulan sekali baru tukar. Aku dah terbiasa dengan benda tu. So bila aku dah terbiasa dengan benda tu, aku terbawa-bawa dengan motor 4 stroke. So bila 4 stroke ni, bagi aku macam sebulan 2 bulan sekali tu macam sekejap kan. Tapi korang jangan ikut lah, jangan ikut. Sebab aku bawa motor ni, aku bawa relax, aku bawa santai. Aku bukan jenis kaki lenjan. Aku bukannya macam orang yang cerita aku bawa macam monyet. Tak ada. No. Okay.
So, dah 9 minit, 10 minit doh aku borak. Gila lah. Punya lama tak buat video tu kan. Okay. Tu je kot yang aku update. Nak update pasal motor ni. Tak ada apa. Okay, next step tu aku nak, lepas ni aku akan ada next project lagi. Motor ni jangan risau, motor ni aku takkan biar macam ni. Aku just tukar apa yang patut. Sebab aku rasalah rim patut tukar. Okay, rim patut tukar. Aku akan tukar ring next project. Tukar rim, tukar tayar pun depan belakang aku kena tukar. Tukar rantai sprocket aku kena tukar. Okay, rantai sprocket aku kena tukar. Brake pad tukar, nampak rantai pun dah nampak. Dah kendur tu. Dah berkarat tu adalah sikit, tapi dia dah kendur lah. Aku tak suka tengok kendur ni. Rantai tukar. Brake pad macam biasalah benda-benda tu kan. Brake pad tukar. Okey, lagi satu, mono Espada. Ni aku pakai Espada Espada macam ni bro. Aku recommend gila siapa yang pakai mono Espada ni kan. Espada punya mono untuk LC memang baik. Lama sih aku pakai, 3-4 tahun tu. Mesti cantik, mesti ngam, mesti keras. Okey lah, yang terbaik lah. So next project tu lah. Oh ya, ini nampak, kalau korang tengok aku punya signal. Sebenarnya signal capang motor ni. Nampak ni signal ni ni nampak aku beli LED je. Ni aku beli kat Shopee je. So alhamdulillah ngam. Kan? Aku beli kat Shopee saja. And then itulah kot. Nanti apa-apa aku akan buat, nanti aku akan update lah. Ni update untuk 8 tahun. So far, kesimpulan dia, aku tak nak panjangkan video. Kesimpulan dia, LC V4 aku ni memang aku sayang gila, memang terbaik. Memang tak ada masalah. Memang bagi aku masalah biasa-biasa tu biasalah kan. Benda-benda yang macam kau kena tukar apa part wear and tear tu kan. Part wear and tear tu kau kena tukar lah. Kalau masalah engine ke, ada bunyi knocking ke, bunyi bearing ke, apa benda ke, tepek ke, benda tak ada. Walaupun aku ada lewat servis 3 bulan sekali pun, 4 bulan sekali pun, tak ada. Mungkin sebab aku bawa santai kot bro. Aku rasa sebab aku bawa santai kot, aku bawa 80, 90. Jarang-jarang aku tarik sampai 100 lebih. That's why kan, sebab kalau aku nak tarik 100 lebih ke, baik aku bawa Superbike kan. Motor gemuk kat rumah tu pun memang aku tarik 18, 19, 200. Motor ni aku tawak 90 je. Okay. So lepas nanti next project tu aku akan tukar lah ni. Cover seat aku tak tahu. Aku sayang tu nak tukar cover seat. Aku tak tahu nak cover seat apa aku nak tukar. So far nanti aku akan tukar rim je lah. Sebab tak cantik lah rim depan belakang lain kan. Tak best lah. Tayar tukar, rim tukar, yang aku cakap tadi lah. Okay, tu je lah kot aku rasa update untuk kali ni. Yamaha LC V4. So aku rasa itu je kot untuk kali ni. Nanti video update macam Yamaha Easy nanti aku akan buat. Yamaha Easy sekejap lagi aku akan buat. And then aku ada motor baru lagi. Motor baru, motor pinjam. Long term, pinjam secara long term. Tak tahu lagi 20 tahun, 30 tahun punya pinjam. So kita akan review motor-motor tu. Sebenarnya aku tak tahu lagi bila aku nak review sebab sangat busy. That's why aku update 4 bulan lepas yang video yang aku servis aku punya ER6 tu kan. So itu last video aku bulan 4 bulan lepas. So ini aku akan update LC pula. Okay, so tu je lah kot. Terima kasih kerana menonton. Dan last kali, terima kasih yang dah tonton sampai minit ke apa ni, 14 lah, 14. Terima kasih yang dah tonton sampai minit ke 14 ni. Aku punya video tak adalah selalu sangat upload, tapi korang still tengok sampai habis. Terima kasih yang tengok sampai last ni. And then aku terima kasih kepada yang subscribe. Yang belum subscribe, sila subscribe. Korang semua sangat bermakna bagi aku. Terima kasih kerana setia subscribe, setia follow aku punya channel. Sebab sejak Romenjak ni 2-3 bulan terakhir ni aku tengok dekat YouTube studio, aku punya subscriber menurun. Setiap hari ada je yang unsubscribe, 2-3 orang unsubscribe. Untuk siapa yang masih subscribe, masih lagi bertahan, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Aku tak tahu nak balas jasa korang macam mana. Korang sangat bermakna lah bagi aku sebenarnya. Cuma aku tak ada masa nak buat video. Aku cuba adakan masa. Ini pun aku berhenti tepi jalan ni untuk aku buat video update pasal LBC ni bulan 10. Memang
bulan keramat untuk LC aku ni. Aku buat setiap tahun bulan 10 aku akan update. Setiap penukaran, setiap apa semua aku akan update. Bukan setiap perlu je benda kecil-kecil aku akan update. Okay, itu saja guys. Aku tak nak panjangkan video. Orang tengok aku pun dah pelik. Kiri kanan dia tengok aku buat video macam first time pula dia orang tengok orang buat vlog kan. So jangan lupa like, subscribe Kimi Dominic channel. Terima kasih yang dah subscribe. Terima kasih banyak-banyak. Okay guys, so banyakkan. Aku tak tahu nak cakap apa dah. Sebab video ni tak dekat. Aku terus upload je. Aku tak dekat. Memang aku dah tak dekat. Aku pun ngedit pun tak ada masa. So tu je guys. Nanti aku akan update dah. Alright. Easy Yamaha ER6. Okay, semua motor-motor yang aku ada, aku insyaAllah aku akan update. Tu je lah. Motor ni pun nanti aku akan basuh lah kan. Kesian pula aku tengok lah, kotor betul lah. Okay guys, Assalamualaikum. Terima kasih semua.